Soalan yang aku dapat, apa kelebihan masak guna induction cooker berbanding dengan guna dapur gas biasa? Alright, aku jawab. Aku senaraikan 3. Yang pertama, cepat dan efisien sebab haba yang dihasilkan tu terus daripada kuali hampa. Bukannya perlu melalui medium. Jadi tenaga tu tak adalah baziang dan hilang macam tu je. Disebabkan panas tu datang terus daripada kuali, masakan kita pun jadi lebih cepat. Yang kedua, jimat tenaga sebab haba yang dihasilkan tu dia tak hilang ke udara macam dapur gas biasa. Menjadikannya lebih mesra alam dan kos elektrik kita tu lebih jimat. Kenapa aku kata jimat? Okey, kalau berbanding dengan seramik dia perlu panaskan permukaan atas ni dulu, baru panas tu ditransfer kepada kuali. Kalau guna induction, memang panas tu terus daripada kuali kita. Dan yang ketiga, induction cooker ni sebenarnya lebih selamat lah berbanding dengan kita guna dapur gas. Jadi sebelum-sebelum ni ada orang cakap guna induction cooker ni boleh kena renjatan elektrik. Semua tu mitos je lah, mereka tak pernah pakai pun. Jadi dalam video ini kita akan tunjukkan dekat apa masak menggunakan induction cooker. Dalam video ni aku akan gunakan dapur aku ni, dapur Philip aku ni. Kita akan masak nasi goreng cendawan. Lagi satu, guna induction cooker ni dia bersih. Tengok ni, pungkak kuali aku. Ni kuali ni tebal tau. Kalau induction cooker aku ni boleh panaskan kuali ni sampai gila-gila. Hampa tengoklah, jadi tak jadi. Ada yang kata masak tak sempurna lah apa, semua tu mitos je. Depa tak pernah pakai pun induction cooker ni. Jom kita mulakan. Nasi goreng cendawan yang bakal hampa tengok aku masak ni sebenarnya aku masak cincai-cincai je. Jadi kalau step aku ni tak betul, hampa jangan komen apa lah. Diam-diam cukup. Mula-mula sekali kita masukkan minyak dan kita panaskan minyak dulu. Bila minyak dah panas, masukkan bawang putih. Tumis dia sampai pecah minyak, sampai bau. Kemudian kita masukkan telur 2 biji. Ni aku buat untuk 2 orang makan. Kita masukkan telur tu sampai habis supaya tak membazir. Kemudian kita kacau dia sampai telur tu kering. Disebabkan induction cooker ni panas dia kuat, aku kena turunkan sikit haba dia. Kalau tidak hangit oi. Bila telur tu dah kering, kita turunkan haba induction cooker ni sampai paling minimum. Kemudian kita masukkan nasi. Konsep dia sama je macam hang guna dapur gas. Boleh faham? Bila dah masukkan nasi, kita naikkan sikit suhu haba, kita kacau sikit, kemudian masukkan sikit perisa tambahan dan juga cendawan lah. Lepas tu kita goreng. Cendawan yang aku gunakan ni boleh dapat dekat ikon save je dalam tin. Yang penting halal. Kuantiti yang aku gunakan ni 1 tin terus. Senang cerita, habis terus. Tak payah simpan-simpan dah. Selesai masukkan cendawan, naikkan suhu. Lepas tu kita goreng lah. Tunggu apa lagi? Kalau hampa rasa nak bagi sedap lagi, lepas tu nak ubah sikit rasa dia, tambahlah lagi sikit aji. Yang ni tak tambah pun tak apa. Tambah sikit je. Bukan suruh tambah 1 gudang. Tak mampu pun makan. Langkah terakhir, kita masukkan sikit sayur. Sepatutnya aku kena masukkan sawi kecil, tapi disebabkan sawi kecil tak ada, aku masukkan sawi bunga lah. Jadi rasa dia lain sikit. Kalau dapat masukkan sawi kecil, dia akan rasa sikit manis-manis pahit tu lah. Bila dah masukkan sayur tu, tandanya nasi kita dah nak siap. Sayur memang kena masuk last sekali sebab sayur ni dia cepat layu. Kalau kita goreng lama-lama, hangit lah. Tak sedap nanti.
Yang ni resepi ciptaan aku sendiri ya. Kalau hampa tiru rasa tak sedap tu, pada muka hampa lah. Tak, aku gurau je. Sedap je. Boleh try. Kalau nak bagi rasa garing sikit, nasi ni goreng lama sikit. Macam ni lah hasil dia. Nampak tak? Masak dengan perfect. Dan cakap masak tak sempurna tu, mungkin hampa guna brand yang entah apa-apa, ataupun yang murah-murah punya kot. 2 syarat utama yang wajib hampa kena ikut kalau nak guna induction cooker. Yang pertama sekali, permukaan bawah kuali ataupun periuk mesti kena rata. Yang kedua, permukaan bawah kuali dan juga periuk juga kena macam ni. Magnet boleh lekat, nampak tak? Kalau magnet tak boleh lekat, tak boleh guna induction cooker. Itu 2 syarat yang wajib kena ikut. Okey, lepas tu terpulang dekat hampa nak masak apa ke, nak masak kucing ke, masak anjing ke, pandai-pandai lah hampa.